Jom, abang itu buat korang makan ke sebuah kafe yang best di Shah Alam. Kafe ni best sebab sekarang ni dia ada macam-macam jenis promo yang berbaloi. Apa lagi? Jom kita tengok. Sekarang ni yang best ada dinner promo tau. Kalau korang beli apa-apa je jenis pasta, korang akan dapat free grill chicken chop. Setiap hari daripada pukul 6 petang sampai 9.30 malam. Tengok ni saiz dia. Besar tau, bukannya kecil. Sampai RM20 dapat 2 menu. Memang berbaloi. Satu lagi set lunch yang best. Daripada pukul 12 tengah hari hingga 2 petang, saya yang gepuk ni RM12.90 je. Kau dapat air, sirap ataupun teh-o percuma. Boleh tahan ayam dia. Sambal pun nampak banyak. Pedas sambal dia. Dalam pun okey, kat luar garing, kat dalam lembut. Set Minangkabau ni untuk 2 orang makan. Kalau kau datang berkapal berdua, memang sesuai. Dalam set ni kau akan dapat tomato, timun, ulat-ulaman, sambal belacan, telur dadah, sambal udang petai. Dia punya ayam masak lemak ni, berdesing telinga, pedas. Ini pun terlalu popular kat sini, klasik Ceylon steak. Apa yang beritahu perasan kan, portion kat sini kan boleh tahan tau. Lepas tu dia punya harga pun okey, very kompetitif. Kat sini pada cucur udang. Kau tengok ni dia punya cucur udang besar. Boleh nampak lah dia punya udang kat dalam. Anggup, dalam dia pun lembut. Air pula kau boleh pilih sama ada nak air cream brulee latte, blue curacao nocito ataupun apple asam boy. Ada banyak pilihan dessert, popular chocolate cake. Kalau korang mencari kafe dengan harga makanan yang berbaloi, kau boleh try makan dekat Coriander and Coffee.